Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Micro Credential Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA. Saya adalah Profesor Madya, Dr. Jamaluddin bin Hashim, pensyarah dari Fakulti Pengajian Kontemporer Islam UNIZA. Saya ingin memperkenalkan barisan pensyarah yang sedang membangunkan modul pensyariatan daripada umrah yang terdiri daripada saya sebagai ketua pembangun modul dan rakan pensyarah yang terdiri daripada Profesor Madya, Dr. Zulita binti Muhammad Yusof dan Puan Ramlah binti Man Ali. Tahukah anda bahawa umrah itu adalah wajib sebagaimana haji? Ini adalah sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah dan Allah Subhanahu wa taala. Mana dalam ayat ini Allah SWT telah menggandingkan umrah bersama dengan haji. Jadi mazhab Syafi'i memahami bahawa sebagaimana haji itu wajib, maka begitulah juga umrah itu adalah wajib. Jadi sebagai untuk menyempurnakan ibadah umrah ini, maka kita sama-sama menghayati pelaksanaan daripada umrah supaya ibadah umrah yang kita akan laksanakan nanti adalah sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh syarak. Di mana dalam modul yang bakal kami tawarkan nanti, kami akan menerangkan tentang tarikh umrah, persyaratan umrah, persiapan untuk mengerjakan umrah dan juga perbezaan antara haji dan umrah. Di mana di akhir modul nanti anda akan dapat menerangkan apakah itu umrah dan bagaimanakah pelaksanaan umrah dan perbezaan antara haji dan umrah. Jom jangan bertangguh lagi. Ikutilah modul yang bakal kami tawarkan nanti supaya anda akan dapat melaksanakan kerja umrah dengan sempurna. Wala liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.